Pengalaman yang orang tak tahu dan ada yang tahu bila Kabir crash. Masa tu umur 4 tahun. Masa itulah abang rasa seandainya Kabir cakap, "Bak, abang tak nak main motor. Abang tak boleh main motor." Abang cakap, "Okey, abang tak payah main." Okey. Masa tu Tuhan saja yang tahu. Satu Kabir umur 4 tahun lebih lah. Jadi, entah macam mana memutuskan dia protein minyak lekat. Bayang dia cross track, sampai cross track, lompat longkang, berhenti langgar kereta. Okey. Masa tu abang cakap, dah tak ada apa lah. Cakap, macam aku nak bunuh anak aku ke apa ke ni. Macam-macam lah kepikiran kita. Takut. Masa tu abang paling takut. Sebab tu, kalau Kabir dengan abang, dengan adik Kabir, Kasha, dia akan tahu apa isyarat abang. Apa yang abang buat. Apa tangan abang tunjuk. Jadi, nah kadang-kadang orang tengok, orang ingat kita ni buat apa. Tapi itulah komunikasi kita dengan anak-anak kita.